straight line dari sana terus lah. Okey. Gerak ke depan, kemudian dia akan mengundur ke belakang. Kemudian dia akan terus masuk gerakan yang kedua, dipanggil alley dog, mengundur dari arah kiri ke kanan. Kalau dia masuk, pastikan tidak melanggar halangan apa sekali. Okey, kemudian kita akan ukur. Untuk menggerakkan selepas daripada alley dog, dia akan menggerakkan panggil serpentine ataupun slalom. Maknanya dia akan masuk, pertama dia akan masuk, dia gerak ke kanan, straight dulu. Kemudian dia akan mengundur slalom sampai masuk sini, dia akan bergerak ke depan balik juga, sama juga serpentine. Kemudian dia akan masuk olah gerak yang keempat, offset alley, mana mengubah haluan. Mengubah haluan. Haluan mana sama juga, dia jangan lagi ikut. Selepas dia mengubah haluan, dia akan yang kelima dia panggil parallel parking. Mana parking sebelah kanan. Yang keenam dia akan masuk dimension clearance. Dimension clearance dia masuk daripada jalan besar ke jalan sempit. Dia berhenti dan last kali pergerakan dia punya tu stop sign. Dia terus bergerak sini last tu. Stop sign. Naik orang, jalan tu tinggal kat sini. Okey. Sebab kita akan pusing masuk ke sini balik. 4 jentera juga gerak. 5 juga lah. 5 juga ya. Okey, 5 jentera juga gerak, 1 jentera 2 orang. Penggiliran tu dipanggil macam mana? Kira kita akan yang ikut jarak. Ikut sana.